Dalam dunia yang penuh persaingan, kuasa sering dikejar. Namun, ada yang sanggup menggadai maruah demi satu undi. Inilah kisah pilihan raya kampus dan bagaimana rasuah bermula bukan di parlimen tetapi di hati manusia. Kalau undi aku belanja korang Starbucks esok. Wah, serius lah. Free. Kau Yes. tak bagi pun macam ni. Biasalah, aku carry suara pelajar perlu jaga. Ada syarat bukan hadiah. Itu bukan ikhlas. Itu empat. Itu hadiah. Inilah kesalahan paling asas, memberi dan menerima rasuah. Ia mungkin dapat kecil, tetapi dari sinilah rasuah bermula. Undang-undang jelas, kalau hadiah diberi untuk balasan, itu rasuah. Tak kira duit, voucher atau layanan istimewa. Aku tak boleh lawan TV percuma, tapi aku takkan beli undi. Kalau aku menang, biar sebab integriti. Rasuah tak kena pangkat. Prinsip tetap prinsip, walau sekadar pilihan raya kampus. Dewa, cukup kan duit macam ni? Tak cukup, tapi aku dah buat resi palsu. Klaim bawa nama kelab pelajar. Tenang je. Pandai. Bila menang nanti, kita kawal semua bajet kampus. Baik. Inilah salah guna kuasa bila kepercayaan dijadikan alat keuntungan. Aku boleh jujur kalau menipu menang. Lebih baik kalah dengan bermaruah daripada menang tapi hilang diri. Kemenangan tanpa nilai hanya sementara, maruah kekal selamanya. Saya bertanding bukan untuk kuasa, tapi untuk keadilan pelajar dan suara pelajar. Janji kosong tak guna. Aku bagi gift card, bagi Starbucks dan macam-macam lagi. Itu bukan keikhlasan Afiq, itu rasuah. Kami menerima bukti, resip palsu, rakaman audio dan mesej WhatsApp tawaran rasuah. Saya sebagai security, saya akan serahkan kes ini kepada pihak berkuasa. Kenapa pula? Kebenaran mungkin lambat, tetapi ia tetap muncul. Saya dari SPRM, siasatan akan dijalankan. Di bawah Akta SPRM 2009, siapa yang memberi atau menerima rasuah akan dikenakan tindakan. Tetapi Puan, tentang mana nak lapor rasuah? Lapor di portal rasmi SPRM di talian 1-988-6000 ataupun boleh pergi ke pejabat rasmi SPRM. Identiti pelapor akan dirahsiakan. Yes. Kuasa boleh diberi, tetapi kepercayaan mesti dijaga. Rasuah bukan sekadar salah di sisi undang-undang, ia membunuh nilai manusia. Sorry, salah aku tak patut untuk buat macam tu. Penting kau sedar, perubahan bermula dari hati. Rasuah bukan budaya kita, jangan biarkan maruah dijual demi kuasa. Kita generasi bebas rasuah.